share lah sikit. Sebenarnya ni video tak bersih. So kita masukkan bersih lah. So welcome back to my channel, Fit Channel. So KSTM punya bag. KSTM punya bag macam. So today kita akan review satu barang. Barang apa yang akan dikeluarkan. Pakai dulu. Ayo. Tak apa, kita mulakan dengan ni loh. Ni yang setelah aku mendapat CJ. Oh, CJ. Tengoklah. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. Pada banyak. Jadi kita buka. Beri semua aja tu. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. CJ. Aku baca apa ni. Cantik gila buka dia macam mainan Lego. Ini aku yang simpan sendiri lah. Aku dapat daripada member. 2 coklat. 1 putih. Ada putih was for. Tapi dia berkata macam ni untuk simpan barang-barang macam e-port or nameplate. So sesuai lah untuk aku simpan nameplate aku panggil. Alhamdulillah aku ada dapat. So this is barang yang kedua. Cantik. Alhamdulillah. Ibu aku dapat 2 bekai. Sampai dia buat jadi Lego. Kalau korang perasan, kalau korang terkejut, dia ada peluang untuk membuat istana. This is what I waiting for. Ini hadiah seperti itu. Aku yang pertama dapat hadiah ni. So shall we open it? Yes, we need to open it as soon as possible. Okay, let's go. Kalau kita akan buka dia properly. Kita hancurkan dia properly. Oh my god, what is it? Wait, Ring of Fire. Okay, Ring of Fire guys. Barang ketiga cantik. I thought I dapat something else aku ni dapat. Okay, thank you so much. Dah, happy. Hadiah di mana? Aku mendapat gelaran King of the Year. Aku tak sangka ya. Tapi let's see what's it in. Oh, Bismillah. Cantik kan? Cantik. Ada 2. Sebenarnya 2. Dia kata dapat stiker free tapi tak ada pun. Kita tipu je. Oh, ada lah. Ada kat bawah ni. Well, let's get it. Kita tengok. Oh, ada. Dia besok surut, guys. How to open it? Boleh lah. Asal saya tak kesimpan kolektif stiker. Kita tak taja ya. Kita tak sponsor. Aku macam cakap aku sponsor. Aku tak sponsor yang tak pernah dapat sponsor apa. Okay. Cantik daripada set. Wow. Ya. Cantik. Okay. Next. Okay. Ini dia. Okay. So this is besar juga. Tak masuk dalam bikai. Okay. Bismillah. Masya Allah. Look at this. Cantik. Ini terbang. Cantik macam ni. Ada slow kat dalam. Sangatlah 650 meter as a setable school. Yeah, I think this is be my motto for next year. Sedap ni kalau kau minum bagi aku. Yeah, this is interesting. Cantik. Warna hitam I love. Boleh lah. Hitam pun hitam lah Allah.
Approve. Lagi. Ni lagi lah. And the last hadiah is oh, cantik ni. Dapat lagi 5 tahun ni. Yay. Let's see what is it. Masya Allah. Ni apa ni? Ni. Oh, penanda buku. KL Baca. Okay. And this is our sticky note. Wow. Ni biru-biru. Cantik. Okay, kita balik. And lupa juga ada satu pen. Cantik. Tak nampak. Oh, 05 dulu. Okay dah. Sekarang semua benda cukup. Okay, so this is our vlog bukan vlog, our unboxing video for today. Vlog dengan ni dah sepenuh jamuan kita. So thank you yang dah subscribe. So Afiq Afiq nak cakap Afiq harap target subscriber Afiq dapat kita ke 100. Kalau kita akan buat perjanjian. Kalau Afiq dapat berjaya target ke 100 subscriber, ni Afiq janji, Afiq akan buat live first live dekat dalam YouTube. Selama berapa jam kita akan tengoklah nanti. Kita akan, I don't know live tu kita nak buat untuk apa. So kena 100 subscriber baru Afiq buat live. Okay, itu saja. Bye. Assalamualaikum. Jumpa, like, comment, share and subscribe. Okay, bye.